anda semua, selamat datang ke channel saya DB Studio 53, episod keempat. Okey, melangkah saya ke Pulau Redang ni seseolah saya ada di negeri bersalji. Kerana apa? Kerana pantai dia tu seseolah macam salji putih, bersih. Cuba bayangkan. Okey, tanpa buang masa, bila saya sampai di Pulau Langkawi ni, di Pulau Redang ni, kita orang pun berjalan-jalan di pesisir pantai. Dan apa yang kita dapati, batu-batu karang yang dah mati terdampar di laut di tepi pantai ni. Begitu juga dengan kulit-kulit kerang, siput dan sebagainya. Okey, apa yang menjadi yang saya boleh tunjukkan, kita orang kutip dengan saya dengan cucu saya kutip untuk nak buat balik. Dan saya akan buat kerah tangan yang mungkin menarik sebagai kenangan di mana satu hari saya pernah ada di Pulau Redang ni. Kita boleh lihatlah, banyak sekali berbagai bentuk. Andai kata kita ada di sini, boleh buat kerah tangan dan jual. Tapi memandangkan kita jauh daripada pulau ini, tak boleh. Ataupun mungkin tak dibenarkan. Sebab pulau ini adalah dilindungi oleh pihak Jabatan Laut daripada kita mengambil dan sebagainya, ataupun memusnahkan habitat yang ada di sini. Nak ambil jauh dah. Tapi untuk saya ambil satu dua dan saya buat satu ciptaan supaya dijadikan satu kenangan. Pak mari tu. Tu. Nanti cuba tengok batu karang yang dah mati terdampar di laut, terdampar di tepi pantai. Silap pula lah bercakap ni. Dan berat dia ni. Yalah, tak nak sabar nak balik. Cucu saya ni memang minat benda-benda begini. Yalah, perkara ni asing pada mereka. Kalau kita di bandar mana boleh kita jumpa benda-benda begini, melainkan kita ke pulau. Itulah agak menarik minat mereka. Lek-lek ya. Oh, ayak ada kaki sambil berjalan, saya berceritalah sikit sebanyak apa yang patut sebagai pelajaran kepada anak-anak cucu, terutama penjagaan alam sekitar ataupun habitat asal di sini. Setelah itu dia pun pergilah ke mak bapak dia untuk try snorkeling. Inilah first time saya ingat dia orang ni cuba snorkeling. Kita boleh tengok di sini airnya jernih putih kehijauan, hingga nampak anak-anak ikan berkeliaran di sekitar kita. Banyak sekali. Kerana apa yang saya cakap tadi, tempat ini dilarang, ditegah untuk menangkap ikan mengganggu habitat di sini. Jabatan Laut telah wartakan kawasan ini kawasan larangan. Kita tak boleh bunuh, tak boleh tangkap dan sebagainya. Seronok juga dia orang tu dengan suasana begini. Senja-senja pun tak pedulilah, habiskan masa dengan snorkeling ni.
Apa-apa pun saya ada ciptakan satu lagu khas untuk Pulau Redang ni. Tajuknya Pesona Pulau Redang. Okey, nanti sama-sama kita dengar lagu dan muziknya yang agak menarik juga saya cipta ini. Okey, check it out. Mentari pagi menyapa, pasir putih bagaikan sutera, ombak biru tenang berirama, menyambut kita di Pulau Redang tercinta. Karang laut berwarna-warni, ikan menari di dasar lautan, hutan tropika, syurga alami, menyimpan rahasia kedamaian. Pulau Redang pesona yang abadi, di sini indahnya cinta duniawi. Pulau Redang surga di bumi, panggilan hati ingin kembali lagi. Senja merah membakar langit, bayu laut berbisik lembut, bintang malam menghias langit, kenangan indah takkan pernah luput. Pulau Redang pesona yang abadi, di sini indahnya cinta duniawi. Pulau Redang surga di bumi, panggilan hati ingin kembali lagi. Di sini jiwa tenang terasa, alam indah ciptaan Maha Esa. Biar dunia datang menyaksi, Pulau Redang permata negeri. Pulau Redang ku rindu kembali, surga di bumi, selamanya di hati. Anda semua macam mana dengan lagu ini? Pada saya, should be okay. Lagu dia memang segar lah kalau kita nak katakan. Okey, setakat ini dulu untuk video ini. Untuk akan datang, untuk episod akan datang, saya akan cuba dapatkan pakej-pakej yang ditawarkan seperti begini. Kat sini dia ada servis dia orang ni, untuk kita nak ada aktiviti, nak tengok penyu, nak tengok matahari keluar, sunrise, nak pergi trip round island, blue sand pun ada, penyu pun ada,
Ini satu lagi servis dia. Untuk nak tahu selanjutnya, jangan lupa ikuti video saya seterusnya mengenai ekspedisi ke Pulau Redang ini. Okey, bye-bye. Jumpa lagi di video akan datang.